Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan usaha akan menyampaikan sebuah kalimat nilai yang bertajuk Ubah Fikiran Kamu. 1. Kejayaan tidak dilihat pada pencapaian akademik semata-mata. Setiap manusia memiliki kelebihan dan bakat yang berbeza-beza. 3. Setiap manusia manusia berupakan mencipta kejayaan diri masing-masing. Keempat, sokongan daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa, guru dan rakan diperlukan untuk mencungkil atau mengembangkan potensi diri. 5. Sentiasa berfikiran positif untuk mencapai sesuatu kejayaan. Potensi diri yang boleh dicungkil selain pelajaran. 1. Sukan. 2. Kepimpinan. 3. Keusahawan. 4. Sosial. 5. Kulinari. 6. Pertanian. 7. Teknologi. 8. Seni. Sekian, terima kasih.